Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Okay, hari ni aku ada beli mesin rumput bateri yang nama Santino 2800 watt, dua bateri dan aksesori ni lah. So bateri yang aku beli 4Ah 4Ah, kalau tak silap aku 988 VAF kalau tak silap aku lah. So dia punya ni dia ada bagi free lah. Kalau Tanzu kena beli lah. Kilat pun kena beli lah kalau ni roda ni. So Santino ni dia bagi sekali free. So dapat handle. Lepas tu dapat two kits ni charger dia. Charger dia macam ni je. Dia jenis cocok. Dia tak ada yang kepala macam kilat tu. Okay, ni mata belik. Kalau tak silap 9 inci nipis ya, belik dia. So ini safety guard lah bagi aku. Safety dia untuk pasang kat depan tu. Kalau mesin untuk pasang safety lah. So ini untuk mesin tak tali dawai tu. Okay, ini untuk potong pokok-pokok kayu dahan besar boleh pakai ni. So ini 9 inci juga. Okay, so ini mesin dia, motor dia. Rasanya lebih kurang motor dia lebih kurang besar macam kilat punya motor jugalah. Ni dia nama Santino 2800 watt katanya lah. So kat sini aku nak try pasang safety guard dia. So dia ada dua skru dia pakai skru Phillips So ini tool yang dia bagilah, kecil je lah screwdriver dia. So nak pasang tu ikut korang lah. Macam aku ni, aku pasang rapat dengan motor tu supaya dia tak lari-lari. Macam ni. So dah jujur jengkal juga lah. So ini aku nak install handle dia. Handle kita nak pegang lah. So jangan terbalik pula. Dia kena ada radius ke arah kita lah. So dia punya tu senang jugalah. Pakai pulas punya tu je. Macam ni. So mesin ni taklah berat sangat, taklah ringan sangat. Ni dia ada safety lock untuk safety untuk budak-budak jangan main. Kita kena tekan safety lock dulu baru boleh tekan. Dia punya switch tu besar so senanglah kita nak tekan tu semasa tu. So dia punya ni design dia lebih kurang lah macam kilat dan Tanzu sama. So ini yang aku dapat lah. Bateri memang aku beli 2 biji. Korang boleh beli dah sebiji ke apa ke, sebab aku ada banyak bateri. So ini mata blade lah 9 inci. Charger dia macam ni, cocok je, dia tak ada kepala. Kalau macam kilat dia ada kepala besar tu, kita masuk. So tayar senang je nak pasang ni. Dalam dia dah ada ni lah, macam tepak rumah dia untuk duduk. Bol kat dalam tu, nak kat dalam ni. So korang tak payah pakai ni lah, skru semua ni, pulah pakai ni je. Zas dah letak dah ni. Ini korang boleh standby. Aku tak suka pakai ni, tapi boleh je ni kali lah. So alhamdulillah lagi sikit. Ni mata dia bagi dawai, mata dawai. So tu ni tu kena bawa lah, nak pergi kebun tu. Okay, ini untuk pasang nanti. So orang kata ni lah, kalau ikut review orang kata Santino lebih sedikit padu lah bukanlah padu, sedikit padu daripada kilat, daripada Tanzu ni. Okay lah, not bad lah. Yang potong lalang
Lagi aku nak beli yang tu tu. Yang apa? Yang ada gigi 6 dengan gigi 3 tu kan. Aku minat yang tu, nak pakai yang tu juga. Kurang. So, tengoklah macam mana. Kat site nanti aku try ni. Kat kebun nanti. Try tu macam mana. Kita tengok macam mana. Padu tak padu lah. Sentino ni. Agak betul lah dia bagi kat aku 2,800 watt. Tapi biasalah Sentino ni suka claim lebih tau. So aku tak percaya orang 2,800 tu. Mungkin 2,500 je kot. Tak entah 2,000 je kot. Okay.